murid-murid, untuk membina perenggan penutup, ayat mestilah disusun dengan baik. Cikgu akan menerangkan ayat-ayat yang digunakan untuk membina perenggan penutup. Terdapat 3 ayat yang digunakan dalam membina perenggan penutup yang merujuk kepada teknik kecaha. Ayat yang pertama ialah ayat kesimpulan, iaitu ayat kesimpulan dibina dengan berdasarkan kehendak soalan yang telah dikenal pasti dalam analisis TIK, iaitu tema, isu semasa dan juga kehendak soalan. Jika kehendak soalannya kesan-kesan pencemaran alam, maka ayat kesimpulannya yang sesuai ialah kesimpulannya terdapat banyak kesan daripada pencemaran alam sekitar. Murid-murid juga boleh menggunakan penanda wacana selain daripada kesimpulannya, seperti akhir kalam, sebagai menutup bicara dan sebagainya. Untuk ayat kedua pula, iaitu ayat cadangan, ayat yang kedua ialah ayat cadangan yang menggunakan penanda ayat cadangan seperti mestilah, haruslah, hendaklah, wajarlah, perlulah dan sebagainya. Lantaran itu, murid hendaklah menulis ayat, siapa, mestilah membuat apa dalam ayat ini. Siapa merujuk kepada pihak, manakala membuat apa dalam ayat ini merujuk kepada cadangan daripada murid sendiri. Okey, contoh ayat bagi ayat cadangan ini ialah pihak berkuasa tempatan perlulah menyediakan lebih banyak tong kitar semula di kawasan awam. Okay, dalam contoh ayat ini, kata bantu perlulah telah digunakan untuk menunjukkan ayat cadangan. Seterusnya, contoh kedua. Okay, contoh kedua, oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu bagai aur dengan tebing dalam mendidik generasi muda supaya mempunyai semangat atau sikap cinta akan alam sekitar. Dalam contoh ini, kata bantu hendaklah telah digunakan dan dalam contoh ini juga cikgu telah gunakan atau masukkan peribahasa sebagai ungkapan menarik, iaitu bagai aur dengan tebing. Okey, murid-murid boleh masukkan juga ungkapan menarik ataupun peribahasa lain dalam penutup karangan yang ditulis oleh murid-murid. Okey, seterusnya ayat yang ketiga ialah ayat harapan, iaitu Ayat harapan mesti mempunyai kesinambungan dengan ayat cadangan. Ayat harapan berkait rapat dengan ayat cadangan. Ayat ini merupakan penanda ayat harapan ialah kata-kata seperti berharap, agar, berdoa, semoga, mudah-mudahan dan seumpamanya untuk menyatakan harapan murid. Okay. Contoh yang boleh diberikan dalam ayat ini ialah harapan saya agar usaha ini berterusan dalam mendidik generasi muda supaya mempunyai sikap cinta akan alam sekitar. Okey, seterusnya cikgu ingin berkongsi penanda wacana atau frasa menarik bagi penutup karangan. Okey, murid-murid boleh menggunakan penanda wacana yang dipaparkan seperti akhir kata, sebagai intihanya, kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, sebagai penghias bicara, sebagai penutup bicara, sebelum mengakhiri wacana ini, secara keseluruhan, secara total, secara konklusi dan tuntasnya. Okey, dalam hal ini, murid tidak terikat dengan satu penanda wacana sahaja. Murid boleh keluar dari lingkungan penanda wacana kesimpulannya dengan menggunakan penanda wacana lain.